Satu setup yang korang boleh full margin sangat mudah guys. Jom saya tunjukkan korang. Okay guys, so kalau untuk buy dan juga sell, apa perbezaan dia untuk setup full margin? Simple je. Kalau korang jumpa yang buy punya, contoh korang jumpa easy buy ataupun korang jumpa candle yang macam ni. Ni warna merah, ni warna biru. Okay, shadow biru ni mesti panjang dari shadow candle merah. So shadow candle merah ni lebih pendek. Kalau korang jumpa setup macam ni, korang ambil je satu line. Okay, ambil satu line kan, macam ni kan. Korang buat satu line shadow body dia dengan shadow paling rendah. Korang mark line kat body, korang mark line dekat shadow. So kalau price masuk je dalam ni, korang terus tekan full margin. Sebab setup ni tak selalu akan jumpa. So contohnya macam ni. Okay, kat sini korang tengok fokus yang dekat sini. Shadow yang biru lebih panjang daripada shadow yang merah. Korang ambil satu line, mark dekat body dia ni dan juga mark dekat paling low dia ni. So dekat sini akan jadi satu zone korang. Korang tengok price masuk ke dalam ni, terus tekan buy full margin. Inilah zero float ni setup. Korang tengok betapa jauh dia pergi tak kembali kan. Korang tengok bukan main jauh lagi dia pergi. So ini antara setup full margin yang saya paling suka. Ini untuk setup buy. So kalau untuk setup sell pula, korang just terbalikkan je. Okay, dia akan jumpa easy sell pula. Okay, so easy sell candle biru dimakan oleh candle merah. So shadow yang candle merah ni pula kena lebih panjang. Korang ambil satu line, korang mark dekat body dia ni, yang body dia dengan shadow tertinggi. So kalau korang mark, tunggu price masuk dekat dalam zone ni, korang terus layer FM full margin. Contoh, kita pergi cari dekat dalam chart jap, kita tengok. Saya screenshot, korang tengok kat sini. Candle biru shadow dia lebih pendek daripada candle merah. So korang ambil satu line. Okay, korang mark dekat body dia satu line panjang dan juga shadow tertinggi. So kalau korang tengok kat sini, price datang shadow je, dia datang sini, pum, terus terjun. Ini setup ni dia tak selalu ada dan zone dia selalunya lebih kecil. So selalunya saya akan full margin dekat area sini untuk buy ataupun sell. So korang ingat je, simple. Tadi yang saya dah bagi tahu, untuk buy tadi shadow biru lebih panjang dan juga untuk sell ni shadow merah lebih panjang. Itu sahaja. Kalau price sampai, korang boleh try untuk full margin. Kalau tak, korang try je guna demo dulu untuk nak tengok keberkesanan setup full margin ni. Kalau korang suka video-video ni yang saya share ni, korang jangan lupa follow saya punya social media. Saya akan sharekan lebih banyak lagi tips tentang trading. Alright guys, thank you. Bye.